Hi, what's up guys? Hari ni kita dekat Pening. Sedar tak sedar aku dah sampai Pening. Malas nak buat video, kita drive tadi kan. So restoran makan mana kali ni kita agak jauh sikit. Aku pernah tengok kedai ni kat TikTok. So kita nak rasa kari kat Pening ni okey ke tak okey. Yang bestnya dia ada telur mayung. So let's go. Kari ikan je ke? Kari ikan. Dia kari je ke? Telur ikan pun ada. So cerita dia, tadi kita orang kerja. Lepas tu waktu lunch apa nama ni? Waktu lunch government. So diorang tutup office. So kita lari pergi makan kat ada. Kalau bos tengok benda ni, Kalau bos tengok, kita pergi makan je. Sebab office tutup. Yang 30 ni? 30 makan lah. Makan. Mana-mana ni? Ni depan. Yang tu lah? Kau tak makan ni pelik-pelik telur ikan ke apa? Tengok. Yang ni RM30 punya semangkuk. Banyak agak dalam dia. Ni apa dia? Telur mayung. Rasa kuah loh. Pekat. Ni masam-masam. Rasa kari. Sedap. Sedap. Apa rasa? Kari. Ya. Satu. Kamu makan kari je dia? Kamu makan kari ke? Mantul. Ini kari pekat, masam. Dia rasa kari Melayu tapi yang sedap. Okey rasa dia. Let's go. Baru puas hati kan? Benda besar dapat tau. Sampai ke Pening kita jadi. Ni kalau mak aku tengok video ni, nak kena bawa mak aku datang sini lah, Pening. Dah habis. Kita kita datang awal sikit je. Dah beratur dah kat sini. Rezeki alhamdulillah. Beratur panjang. Biasanya dia betul-betul kat sebelah sawah. Sebab tu nama dia sawah lebar. Sawah tu dia lebar. Tapi kari dia sedap. Tapi apa nama ni, dia punya nasi tu agak keras sikit. So potong lah. Kari dah sedap, nasi keras. Macam ada benda tak lengkap kan. Nasi main peranan penting juga tuan-tuan dan perempuan tau. So guys, malam macam mana? Kita pergi mana? Kita ke mana guys? Kita ke Pulau Pinang.
kita sampai dekat Rafi Nasi Kandar Rafi Pulau Tikus. Sebab aku pernah tengok member aku datang sini dan aku tak pernah makan. So this time kita try. Queue dia panjang tak? Panjang lah kira. Malam-malam pun ramai orang makan nasi kandar. Itu baru vibe Pening guys. Vibe Pening. Malam nasi kandar, pagi nasi kandar, tengah hari nasi kandar, semua nasi kandar. Nasi kuah campur, ayam bahagian peha, lepas tu bendi campur. Campur. Buat pedas boleh bang? Boleh. Telur masin. Telur masin. Nanti potong bang. Lepas tu dengan bendi. Ayam potong boleh? Halo. Cuba letak bang. Sabar. RM12.50 banyak macam ni. Walau ayam besar bos. Ayam besar bos. Jom kita rasa. Dia kena ada bendi. Tapi ni ada sambal. Aku nampak kat tepi tu kan. Kita try rasa sambal apa. Oh, dia rasa sambal tosai. Kau punya kuah apa? Kau punya kuah campur ke ataupun kuah kari ikan? Aku buat campur pedas. Bismillah. Ikan apa? Second bite. Campur segala kuah. Okey. Mantap. Right. Itu okey. Kena tekak dulu. Break kat bawah. Bendi dia elok, lembut elok. Sikit ayam sikit. Panas. Go. Satu. Sambung makan. So guys, recommended nasi Rafi Pulau Tikus. Nasi Kandar Rafi Pulau Tikus recommended. Sedap. Sedap yang tak tahu ada lagi sedap ke tak, tapi untuk aku okey, sedap. Ayam panas kan, rezeki yang kan. Yes. Dapat ayam panas. Memang sedap gila. Ayam panas, kuah panas, nasi panas, segala benda panas. Memang baru. Rasa fresh. Sedap. Aku dah mengantuk. Barai yang kerja satu hari. Alright gengs. Malam pula penutup. Makan pula nasi kandar. Berat mata. Memandang berat lagi. Bahu aku yang memikul korang yang menengok ni. Kau tahu tak? Let's go with the flow bro.